Ada yang baca maswai. Macam mana nak baca ayat ni ketika dia waqaf? Jadi ramai lagi yang keliru apabila membaca surah Yusuf ayat 23 seperti ayat ni. Ada yang baca maswai. Sebenarnya bacaan yang betul maswai. Maswai. Sebenarnya ya yang kita lihat ni adalah ya asli. Ya asli mestilah disukunkan. Mad adalah wa, panjangkan huruf wa. Kita boleh pilih panjangnya 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Arid lisukun pula adalah ya. Mestilah disukunkan kerana kita waqaf, kita berhenti pada huruf ya. Jadi jom kita baca sama-sama ayat penuh dia. Innahu rabbi ahsana mathwaya.